Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat kari ayam bersiput yus. Okey, pertama sekali kita masukkan 4 sekawan ke dalam kuali yang panas. Okey, untuk masak kari ni kita perlukan pakai minyak yang banyak sikit. Lepas tu kita masukkan bawang. Bawang ni kita korang nak potong dadu ke macam mana ke. Tapi saya lebih suka potong hiris-hiris macam ni je. Nak kecil boleh, nak besar pun boleh, tak kisah. Lepas tu kita masak bawang ni sampai ianya dah layu sedikit. Jangan bagi garingnya, layu saja. Nampak tidak boleh lain macam ni. Baru kita masukkan daun kari kita. Antam saya masukkan daun kari ni, dia punya aroma, satu rumah semua bau. Jadi siapa yang suka daun kari boleh masuk lebih sikit daun kari tu. Okey, lepas kita masukkan daun kari ni, kita kacau sebentar. Jangan bagi hanya je daun kari dengan bawang tu. Kita kacau sikit. Lepas tu kita akan masukkan bahan kisar kita. Bawang putih dengan bawang merah. Ini terpulang kepada anda nak blend boleh, nak tumbuk boleh, nak chop macam saya ni pun boleh. Macam saya pakai chopper je. Lepas dah masuk tu, kita kacau-kacau. Bagi naik bau. Kacau nampak dia dah masak macam tu, baru kita masukkan cili kering. Cili kering ni pun terpulang kepada anda. Kalau anda nak rasa kari pedas, masukkan cili kering. Kalau tak nak rasa pedas, tak payah masukkan pun tak apa. Okey, kita kacau dulu. Lepas tu baru kita masukkan paste kari kita. Ambil sebuah kari ni, masuk dalam satu mangkuk yang lain. Campur dengan air, jadikan di paste dulu macam ni. Yang ni tips saya untuk memudahkan kita masak rempah kari ni. Supaya dia tak mentah lagi dan supaya dia tak hangit. Kita buat macam ni senang. Nampak tu kita kacau je. Jangan biarkan kuali tu lama sangat. Takut nanti rempah kari ni hangit. Nampak kita kacau. Nampak dia dah garing yang tu. Dah shining. Dia dah lawa. Kita masukkan air sikit. Barulah kita masukkan kita punya ayam. Yang ni sebenarnya saya masak untuk 3 orang je. Tapi ikutlah kalau mau nak masuk lagi 2 ke 3 ketul ayam pun boleh. Sebab duit kuah pun banyak sebenarnya. Dan lepas kita dah masuk ayam ni, kita kacau sekejap, kita kacau sikit. Lepas tu baru kita tutupkan kuali ni sebentar dalam masa 5 minit. Sebab kita nak keluarkan ayam tu. Kita tutup kejap. Okey, lepas tu kita buka balik. Kita masukkan air asam jawa. Air asam jawa ni pun terpulang lah. Nak banyak boleh, nak sikit pun boleh. Ikut pada cita rasa anda sendiri.